Hari ni hari yang kedua kita di Sungai Buloh. So, video kena ambil, customer nak tengok ada. Okay, so untuk pendawaian bahagian bawah ni, kita tarik soket outlet. Soket outlet untuk kegunaan mesin basuh. Okay, untuk mesin basuh ni, kita pakai kabel 2.5 square mm. Okay. Okay, mengikut standard ST lah. Okay, kita tarik baru melalui casing. Okay. Okay, melalui apa kita panggil? Surface. Okay, kabel besar pun kita dah lay. Yang tu nanti tebuk terus lah, bang. Tebuk terus, skru lah. Ni? Yang kelabu tu. Bagi casing je? Bagi casing je. Okay. Untuk bahagian atas, okay, 2 point kita telah tarik. Satu water heater, satu aircon untuk bilik ni. Okay. Untuk water heater, kita pakai switch 2-way. Okay, tengok ni. Dia ada lampu, kabel lampu, live 1, live 2. Ini daripada DB water heater lah. Okay. So, daripada sana tu. Okay. Switch yang keduanya adalah kat sana. Ni. Okay. Ini lampu. Ini L2, L1. Ini ke heater. So, macam biasa, pendawaian kita ikut spek. Kekemasan nombor 10. Itu penting. Pendawaian ikut spek yang penting. So, kat sini kita dah keluar kabel dah. Okay. Tinggal 2 point lagi untuk bilik ni. Water heater. One game one way. Lepas tu untuk aircon je lah. Okay. So, untuk bahagian ni, okay, lupa. Okay, untuk aircon kita dah keluar dekat sini. Okay. Yang ni daripada DB lah. Okay, switch kita akan letak sini nanti. Yang ni, okay, kita akan sambung dekat direct dekat aircon lah. Yang ni kita akan dismantle. Untuk pendawaian lama water heater tu kita dah dismantle. Cuma kita tak cabut je daripada kabel bawah tu. InsyaAllah kita akan cabut lah nanti. Okay. So, kita tunggu progres ni lah dulu. Okay. Sekarang ni pun staff saya atas bumbung. Okay, terbaik.